Protect Malaysia dan Verdant Solar SDN Berhad menjalin kerjasama strategik memperkenalkan modal solar kediaman berintegrasi pertama di Malaysia dengan perlindungan insurans. Langkah ini bertujuan untuk menggalakkan penggunaan panel solar bumbung dalam kalangan pemilik rumah, memandangkan lebih daripada 97% kediaman di Malaysia masih belum mempunyai sistem tersebut. Wakil Lantikan Tune Protect Hans Joachim Zimmermann berkata, pemasangan sistem bersepadu tersebut menunjukkan potensi pertumbuhan yang sangat besar dalam sektor tenaga boleh diperbaharui RE. Perlindungan tersebut merangkumi kerosakan tidak disengajakan akibat ribut, kebakaran atau kejadian luar jangka serta kehilangan penjimatan elektrik susulan gangguan atau kerosakan operasi sistem. Sistem solar adalah pelaburan jangka panjang terdedah risiko seperti kilat. Peranan kami adalah merapatkan jurang perlindungan yang biasanya tidak ditangani oleh skim warranty standard, katanya.